Assalamualaikum daripada Nur Pemai hari ini. Bila saya berkongsi sesuatu, bukanlah saya nak minta validasi ataupun nak menunjuk-nunjuk. Hanya untuk berkongsi sedikit idea kan. Hari ini saya ini adalah projek tengah hari saya tadi, lunch break projek saya. Daripada saya terjumpa satu skirt dalam bila kemas-kemas barang lama, pakaian lama, jumpalah skirt. Saya tak tahu skirt ni skirt siapa. Dia sangat singkat, terlalu singkat untuk dipakai oleh anak-anak pun. Singkat lah, paras lutut, or even shorter. Jadi dia tak berguna selama beberapa tahun ni. Jadi saya fikir might as well saya buat sesuatu lah. Sebab dia cantik juga, sebab kain denim lah. So apa yang terjadi ialah saya brainstorm sikit, gunakan creativity sikit. I use the whole length of the skirt, potong sikit je bahagian atas, bahagian pinggang dia, dan akhirnya jahit sikit. Akhirnya siap lah bag simple DIY untuk yang ni, untuk saya letakkan barang bila balik kampung, bag pakaian lah, simple. So skirt ni dia besar, saya tak potong. Ini memang the whole skirt saya just jahit, potong dan jahit bahagian bawah je. Jahit daripada dalam dengan jahitan Kia yang kukuh. Ni kain jeans, kain denim, so keras sikit. Atas ni saya jahit sepatutnya kemas lah, tapi tak kemas sangat. Tapi that's okay lah. Bila kita DIY ni sebenarnya okay je. Kalau kita nak jual, mungkin lah kena jahit sempurna. Janji kukuh. Kalau kita nanti, saya akan buat satu ribbon mungkin kat sini. Maksudnya kalau kita nak gunakan dia dalam bentuk bag kecil, boleh. Bag besar, boleh. So kira dua cara lah. Tapi akhirnya dia berguna, dan kita boleh gunakan untuk isi